Hanya ada dua golongan yang tak boleh saya bantu, tuan puan. Jadi, yang nak saya bantu kena daftar dulu ahli Public Go secara percuma. Hanya ada dua golongan yang tak boleh saya bantu, tuan puan. Hanya ada dua golongan yang tak boleh saya bantu. Pertama, orang yang dah ada akaun emas melalui syarikat Public Go, saya tak boleh bantu. Jadi, menabung sahaja. Kedua, orang yang nak buat simpanan emas tapi tak nak daftar ahli Public Go secara percuma, saya juga tak boleh bantu. Sebab melalui syarikat Public Go ni, ianya bisnes bersistem. Kita kena daftar dulu ahli Public Go secara percuma, tak payah bayar. Selepas tuan puan daftar, nanti saya akan terus bagi bimbingan. Saya akan invite dalam grup support dan terus bagi bimbingan supaya kita buat tabungan emas ni dengan ilmu. Bukan emas yang membuatkan kita kaya, tapi ilmu. Saya tak pernah cakap emas ni membuatkan kita kaya. Tak pernah saya cakap. Tapi ilmu yang akan membuatkan kita kaya. Emas ni hanya alat keuangan. Untuk percepatkan penambahan modal. Sebab apa? Sebab emas ni disifatkan tabungan yang untuk dilupakan, forgotten saving. Kita simpan, kita lupa. Kita simpan, kita lupa. Kelamaan ianya banyak tanpa kita sedar.